Sebab saya perasan anak-anak ni kadang-kadang dia nak buat nota tu dia masalah sikit, dan saya tahu cara nak buat peta minda ni memang dia berkait rapat dengan cara berfikir. Kalau kita tak faham subjek tu, memang kita tak kena buat peta minda. Kalau kita dapat buat peta minda, maknanya kita dah faham. Itulah. Lepas tu satu lagi, sebab saya faham konsep read dalam Al-Quran tu kan, bacalah kan. So bacalah ni ramai orang faham macam baca je kan, tapi sebenarnya dia memang kritikal, baca secara dengan WH question lah. So ini macam praktikal kepada teori tu lah. Sebab saya percaya anak-anak sekarang ni dia macam hafal je kan. Orang yang dapat A sekalipun kadang-kadang tu dia hafal je, bila masuk industri dia tak nak guna kan. So saya rasa macam penting ilmu ni, sebab rugilah dia belajar tapi tak tahu. So saya nak macam anak-anak saya khususnya, biar dia belajar tapi dia faham. Itu yang saya cuba bawa kepada join kelas ni lah.